Kita keluar daripada kerajaan perpaduan untuk bersama dengan PAS dalam muafakat nasional. Kita kena jadi pembangkang yang bermaruah untuk menyusun semula UMNO dan memenangi pilihan raya. Baik, inilah kenyataan Dr. Akmal. Jika benar kita mahu jadi pembangkang, saya cadangkan Dr. Akmal dahulu yang bertindak supaya Dr. Akmal letak jawatan sebagai Exco di Melaka, buat kerja dengan tanpa jawatan. Boleh ataupun tidak Dr. Akmal ke hulu ke hilir mencari pemuda untuk bekerja di saat Dr. Akmal tanpa jawatan. Dr. Akmal boleh bercakap, kita bermaruah, kita lebih baik ketika kita jadi pembangkang. Belum jadi pembangkang, tanpa jawatan pun kita dah pening kepala untuk melayan kerenah akar umbi yang minta macam-macam. Nak bola, nak jaring, nak macam-macam. Itu pun Dr. Akmal belum lagi sediakan. Kita ada pemuda di setiap bahagian. Adakah pemuda di peringkat bahagian itu berjalan dan bergerak dengan aktiviti dan program untuk memastikan orang-orang muda disantuni? Jawapannya tidak. Kita masih lagi bermain dengan naratif, kita tiada maruah dalam kerajaan perpaduan. Apakah presiden kita juga tidak ada maruah? Adakah timbalan presiden kita juga tidak ada maruah? Naib presiden kita tidak ada maruah? Tok Wan Rosdi di Pahang tidak ada maruah? Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syarani di Perak tidak ada maruah? Jadi kita kena bercakap, mengeluarkan kenyataan dengan penuh hikmah, memikirkan apa sebenarnya realiti yang terjadi, bukannya emosi. Kita bersama dengan PAS dalam memastikan kita menang dalam pilihan raya. Hari ini PAS bergaduh dengan Bersatu, sebab Bersatu bukan lagi Perdana Menteri. Bersatu pembangkang, PAS juga pembangkang. Tapi nasib baik PAS ada negeri yang boleh mereka pegang. Bersatu berusaha untuk sekurang-kurangnya ada sebuah negeri di Perlis, sanggup buat apa sahaja untuk dapatkan jawatan. Tapi UMNO, kononnya kita ni bermaruah, kita nak serahkan jawatan, kita nak keluar daripada kerajaan. Kita keluar kerajaan perpaduan, Pahang juga akan terbubar, Perak juga akan terbubar. Siapakah yang akan ganti Tok Wan Rosdi? Adakah Tok Wan Rosdi akan jadi Menteri Besar? Jawapannya tidak. Adakah Menteri Besar Perak, Datuk Seri Syarani akan jadi Menteri Besar? Jawapannya tidak. Dr. Akmal bercakap selesa sebab Dr. Akmal berada di Merlimau, Melaka. Melaka di bawah pentadbiran UMNO. Ketua menterinya Datuk Seri Rauf. Adun dan Exco Dr. Akmal. Dr. Akmal dah ada jawatan di Melaka. Dr. Akmal adalah kerajaan di Melaka. Bagaimana pula kami di negeri pembangkang? Dan negeri mana yang kita nak target menang? Adakah kita target nak dapat Pulau Pinang? Adakah kita target nak dapat Selangor? Pahang? Kita terlepas. Perak? Kita terlepas. Kelantan? Kita terlepas. Terengganu? Kita terlepas. Kedah? Kita terlepas. Perlis? Kita terlepas. Apa yang kita nak? Mana maruah kita? Mana? Jadi hari ini, semalam, kita telah didedahkan oleh Ilham Center. Kekalahan UMNO Barisan Nasional disebabkan oleh persepsi berkaitan dengan DAP, no Anwar, no DAP, no Bersatu. Jadi apa fungsi pemuda-pemuda kita? Untuk mempertahankan UMNO daripada diserang. Hari ini saya nampak Dr. Akmal pun terpaksa menerima naratif yang pembangkang sediakan. PAS cop amdap kepada kita.
PAS label kita lemah, akhirnya kita akur dengan kelemahan itu. Bukannya kita bangkit untuk memberi penjelasan. Patutnya Dr. Akmal bagi penjelasan kepada akar umbi UMNO, terutamanya anak-anak muda. Kenapa hari ini UMNO bersama dengan Kerajaan Perpaduan? Kita kena jelaskan, berikan perincian, berikan duduk dalam TikTok, bermain dekat media supaya anak-anak muda rasa seronok dan mereka mudah faham. Bukannya kita terpedaya dengan naratif. Kita hari ini nak keluar kerajaan kerana kita akur dengan naratif yang dimainkan oleh pembangkang. Jadi kepada Dr. Akmal, saya pemuda doktor, saya yang mempertahankan Dr. Akmal, dan saya lah antaranya yang mengundi Dr. Akmal dengan harapan Dr. Akmal akan memulihkan semula UMNO, dengan harapan Dr. Akmal akan santuni semua pemuda-pemuda. Saya boleh berbeza pandangan dengan Dr. Akmal. Jangan marah saya. Sebab Dr. Akmal pun boleh berbeza pandangan dengan Presiden. Kita boleh berbeza pandangan, kita boleh berbeza pendapat. Seperti mana Dr. Akmal lakukan. Saya nampak tidak selari dengan Dr. Akmal. Kerana Dr. Akmal juga tidak selari dengan Presiden dan pucuk pimpinan parti. Sampai bila? Presiden perlukan sayap. Presiden memikirkan masa depan parti. Pemuda perlu memperbaiki dan memberikan sayap yang lebih baik supaya Presiden kita terbang tinggi. Kalau Presiden saja yang nak terbang tinggi, tapi sayapnya tidak bersama, kita jatuh terhumban. Pemuda minta macam-macam. Nak calon, bagi calon. Selepas menang, kita nak gulingkan Presiden sendiri. Kita tidak hormat dan taat kepada Presiden. Siapa nak pertahankan Presiden? Kita nak pertahankan UMNO kerana adanya Presiden. UMNO tidak akan jadi kuat tanpa Presiden. Dan apa yang ada pada hari ini adalah jasa Presiden. Saya bukan untuk menjilat. Saya bukan untuk memuji. Tetapi ini hakikatnya. Presiden terpaksa berkorban jiwa dan raganya semata-mata untuk memastikan 8 ahli parlimen UMNO berada dalam kabinet, menjaga orang Melayu. Sedangkan hari ini kita cakap Melayu tergugat. Kita kena ceritakan kepada rakyat, terutamanya akar umbi, kehebatan UMNO dalam kerajaan. Pilihan raya PBT tidak mampu dilaksanakan sebab ada UMNO. Urang masih lagi tergantung kerana UMNO yang mempertahankan. Kampung baru yang nak dijadikan sebagai kawasan UNESCO, siapa yang menghalang? UMNO. Siapa yang melaksanakan dasar tahfiz negara? UMNO. Siapa yang menubuhkan taska autism? UMNO. Jadi kenapa kita tidak bagi tahu bahawasanya UMNO bukannya penjilat? Adakah DAP menghalang tahfiz negara? Apanya tidak. Tapi kita ditakutkan dengan DAP. Siapa yang menakutkan? Pembangkang dan PAS. Makna kata hari ini UMNO betul-betul takut. Yang takut adalah ketua pemuda yang tidak berani untuk melawan dan menangkis dakwaan tomahan daripada PAS. Hari ini kita nak bersama dengan PAS. Dr. Akmal, fikir masak-masak. Fikir dalam-dalam. Dr. Akmal boleh nak buat sesuatu keputusan. Tapi tanyalah ketua-ketua pemuda di peringkat bahagian. Berapa ramai ketua-ketua bahagian yang hari ini bersetuju jika kita jadi pembangkang. Dalam kerajaan pun kita masih meminta-minta. Jadi pembangkang, kita meronta-ronta. Apalah guna sangat kita kalau bersuara lantang tanpa pegang jawatan? Adakah kita akan dihormati? Adakah kita ini akan menjadi parti yang hebat? Bersatu hari ini dihinjak-hinjak. Sebab apa? Sebab dia jadi pembangkang. PAS hari ini berkira-kira. Sebab apa? Sebab jadi pembangkang. Tidak ada parti yang lebih bermaruah sekiranya jadi pembangkang.
Kita pernah jadi pembangkang di Sabah. Adakah selepas kita jadi pembangkang, kita boleh jadi kerajaan? Tidak, Datuk Akmal. Jangan buat perbandingan Melaka dengan Kelantan. Jangan buat perbandingan Melaka dengan Pahang. Ya, hari ini UMNO Melaka nampak hebat. Dr. Akmal mantap. YB Helmi ni. Siapa lagi? Ketua Menteri Rauf. Boleh buat macam-macam. Sebab apa? Sebab kita kerajaan. Kalau kita pembangkang, belum tentu kita boleh buat program seperti mana Melaka. Saya cemburu dengan apa yang ada di Melaka. Boleh sambut tahun baru, boleh buat macam-macam sebab kita ada jawatan. Dengan jawatan itulah kita naikkan maruah. Tak ada guna kalau kita kononnya bermaruah tapi tak boleh buat apa-apa. Anak kita minta sesuatu, isteri kita minta sesuatu, kita nak cakap abang bermaruah sebab tak ada kerja, abang bermaruah sebab tak ada gaji. Anak akan lari, isteri akan tinggal. Fikir-fikirlah, wahai anak muda. Saya pemuda UMNO sangat menghormati, tetapi kali ini tidak, kerana kita sudah ada pengalaman. PAS bukan jaminan UMNO. Maruah UMNO bukan pada PAS. Tidak sesekali UMNO ini akan dipuja dan dipuji kerana bersama dengan PAS. Sedangkan yang melawan kita adalah PAS. Fikir-fikir, Dr. Akmal, fikir panjang-panjang. Biarlah presiden kita terbang tinggi supaya presiden kita bermaruah sebab pemuda bersama. Pemuda cara kita, tapi bimbang pemuda orang tidak cara kita. Hei Dr. Akmal.